Turut. Halo geng, hari ni kita ke Tasik Banding untuk minum teh. Jalan dah cantik. Kalau tak cantik, accident, bahaya. Masa lalu ni saya tak jumpa gajah langsung. Dah sampai. Inilah Tasik Banding. Tak jauh daripada Gerik ke Tasik Banding. 15 minit, 20 minit saja. Kalau nak sewa bot, satu kepala 1,000 lebih, termasuk insurans. Sebab kawasan ni boleh dikatakan bahaya. Ni adalah JT Banding. Tu bangunan utama. Yang tadi tu bangunan biasa. Ini kalau jatuh mati terus je. Tasik Banding ni saya dah pergi beberapa kali. Susah nak dapat ikan. Maghrib. Sangat susah nak dapat tasik ikan dekat sini. Hari ni saya nak naik bot, tapi tokong bot kata dah lewat. Dia suruh datang besok. Ui, tak bersambung. Apa tangga tak sambung? Ni lah tiang-tiang yang menyokong JT ni. Anda kalau datang ke Tasik Banding tak payah risau. Banyak kedai makan. Kalau saya dah punya Tasik Banding ni, saya nak beli ikan piranha. Kat lori balok. Ikan piranha dengan Amazon, dia punya sungai sama. Inilah keadaan JT tu. Tak ada apa-apa sangat. Dia yang menyama sini. Dia yang menyama. Goyang kan? Tasik Banding ni dia kawasan tinggi. Dia atas bukit. Ni ada kucing gila, miau. Miau, kucing ni terkangkang. Dia kenyang sangat lah tu. Okey geng. Lain kali lah, kalau ada bajet boleh datang lagi lah Tasik Banding ni. Tasik Banding ni semua nak duit lah. Dulu tak ada macam ni. Tasik Banding ni bukan untuk B40, bukan untuk pelancong daripada Palestin. Tasik Banding ni untuk T20. Kalau nak sewa satu bot 15 orang, 15,000. Macam tu lah. Dia kira satu orang 1,000 lebih. Makan pagi, makan petang, tidur. Anda boleh pilih yang ada aircon dengan tak ada aircon. Tapi biasanya sini tak ada masalah lah. Orang Singapura, orang Thailand, orang Amerika semua datang. Okay guys. Usut punya pusing sudah sampai penghujung rancangan. Tempat ni sangat dalam. Okey geng, jumpa lagi.